Tada! Guys, lihat this. Yang ditunggu-tunggu. Yang dinanti-nanti. Cantik kan kotak dia? Box ni. Box ni warna soft. So box ni, okay. Kat sini korang boleh tengok dia tulis HA hijab. Hafiz Along HA Merch. Thank you. Thanks for shopping with us. Nampak? Okay, so yang ini dah keluar. Dah ada ready stock. Jadi siapa yang nak pesan Hafiz punya hijab, boleh contact Hafiz punya reseller, stokis dan juga Hafiz punya admin. Okay? Dah bersabar, Alhamdulillah. Jom hari ni Hafiz akan review. Okay? Let's go. We now start. So, nak buka kotak dia ni, senang je. Kalian nampak ada satu tali di sini. Cuma tinggal tarik aja. Tada! Okay, bila kalian buka, dia ada balutan kayak gini. Nampak? Dia ada balutan macam ni. Dia ada stiker thank you yang comel ni. Lepas tu dia ada hashtag hijab dekat bawah-bawah ni banyak ni. Semua kalian boleh buka untuk stiker ni dulu. So, apa yang korang dapat dalam box ni? 3 jenis helai tudung hijab. 3 helai hijab. Satu warnanya warna... cantik ni warna ni. Warna ni memang viral kan. Warna ni selalu kakak-kakak dan juga titoter guys. Nampak? Warna yang famous di Indonesia. Nah, ini ada lagi satu warna. Ada corak, ini ada corak. Suka warna tu kan? Ramai yang suka warna ni. Dan lagi satu ada ini memang mostly kalian suka lah warna nude macam tu kan. Tapi dia pakai sikit warna nude dia. Nampak? Cantik kan? Sekejap. Kita akan buka satu warna dulu. Hafiz buka warna ni. Kita akan tengok. Cara pakai bang. Ayuh. Cara pakai Citra Tanpa Remix. Ayah tetapi perempuan banyak muda, ada banyak jalan untuk mata. Untuk Hafiz Along punya hijab, saya pakai. Untuk Hafiz Along punya hijab, saya pakai tak apa. Nah, buka tali dia ni macam ni guys. Polos. Ada Hafiz HA hijab warna gold. Cantiknya. Oh, wanginya. Buat tante-tante. Wanginya. Kain dia juga bagus. Kain dia tak mudah kedut ni. Kain dia macam kain... apa yang panggil nama kain ni sini? Dalam Indonesia dia punya kain lain bahasa dia. Dalam Malaysia lain bahasa dia. Yang ini. Jangan boleh ambil. Jangan. Saya nak review ni tudung saya. Tudung saya tak perlu saya review. Hafiz Along hijab. Nampak?
nanti gimana Mak tak tahu dah. Habis rosak Hafiz punya rambut. Tak payah tiup-tiup guys. Tak payah tiup-tiup. Dia terus straight. Nampak? Tak payah pakai auning-auning tu. Ya Allah, ambil tutup. Dia punya batu. Sabar, tak pakai lagi lah. Takut dah tercucuk lagi. Okay. Ya. Okey. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, macam mana? Okey. Alright, siapa yang dapatkan Hafiz Alwi punya hijab? Boleh dengan Hafiz punya.
jadi seller, boleh contact kita punya stokis yang ada tu dekat Indonesia, dekat Taiwan, dekat Hong Kong, dekat Singapura, dekat Malaysia. Semua ada. Tinggal nak beli, pakai dia punya show off je dekat TikTok ni. Orang pasti akan suka guys. Yang ini kalau korang pakai, buat TikTok ni orang akan kena. Itu. Hijab tu. Hijab tu. Sebab ini sudah viral kakak. Sudah viral. Dia beli. Let's go. Good. Ella. Kepada semua. Nampak? Dia tak mudah kejut. Yang ini tak mudah kejut. Nampak? Nak goyang berpuluh-puluh kali pun tidak mudah kejut. Tidak mudah kejut. Ini bagus ni. Buatan daripada Indonesia. Nampak? Dia punya outing dia ni. Nampak? Mudah abang terbentuk. Tak payah sering juga nak kali kakak. Tak payah gosok bagi kemik. Tak usah. Ini sekali gosok bagi sudah bagus. Kalau tak gosok pun nampak. Ini tak gosok. Nampak? Nampak tak? Kalau tak gosok pun kayak gini. Nampak? Lihat. Okey. Ini saya nak bagi tahu harga dia. Okey, saya bagi tahu harga dia sebentar. Okey, ini harga dia. Kita harga dia. Harga dia. Ni dia. Okey. Harga untuk hijab ni untuk Malaysia kita jual RM92 je. Dapat 3. Untuk RM92 dapat 3 guys. Bukan 1, 3 kita bagi. RM92 dapat 3. Untuk Singapura, $33 Singapura dapat 3. Berarti $11 dia. Murah. Kok murah banget. Untuk Hong Kong, 175 Hong Kong. Murah. 175 Hong Kong tu murah. Murah. Lepas tu Taiwan, 750 NT. Guys, yang di Taiwan, 750 NT dapat 3. NT je kadang-kadang pergi beli hijab, 700 tu dapat 1 je. Ini beli NT punya hijab, hijab 750 dapat 3. Murah. Yang paling menarik sekali, kerana tudung ini dibuat daripada Indonesia, dikenalkan daripada Indonesia, jadi jatuhnya harga di Indonesia RM230,000 untuk 3 helai. Guys, murah banget sih. Let's go buruan. Murah banget. Kakak thank you kak. Terima kasih. Murah banget. Bagi lagi mobil. Kak, mobil hijau. Ada lagu Raja. Okay, so nampak. Sekali pakai terus nampak cantik. Kalau kakak pakai, yang kakak ni dah ramai cantik. Kalau pakai terus bertambah-tambah cantik. Macam tu. Kak Sudah pun thank you. Terima kasih kak. Kok barbar. Ya, itu jualan kakak. Emang kayak gitu. Kalau jualannya harus teriak-teriak kakak baru laris manis. Ni nak bagi tahu kakak. Jualannya harus teriak-teriak. Kalau jualannya macam itu. Terima kasih. Silakan makasih. Kalau jualannya enggak teriak-teriak, enggak laris manis nak? Enggak laris manis. Kalau jualannya enggak teriak, dia jadi kayak gini kakak. Bisa potong. Jadi bisa beli. You guys, kalau nak beli boleh kontak admin saya ya. Boring. Macam tu boring. Kalau nak beli boleh kontak admin saya, okey? Okey, bye. Nampak? Boring. Jadi harus kalau nak beli kakak, dia beli terus. Kita ada promosi sekarang kakak. Dia beli terus. Macam tu lah. Baru promosi. Baru dia. Kak Fazal, thank you. Guys, ini. Kak Desi.
Thank you, Kak. Tadi si thank you. Kami tak berniaga. Gitu je. Saya nak buka. Bila. Sabar. Terima kasih, Kak. Karya, thank you. Kak Farza, thank you. Terima kasih, Kak. Thank you so much. Ada cik, thank you. Sekejap. Kak Lisa, thank you. Terima kasih. Sebelum saya habiskan saya punya promosi hijab ni, saya nak kena cari ni dulu. Yang pakai hijab, jangan lupa pakai strawberry lip serum, no? Biar komplit. Biar komplit, tuan-tuan dan puan-puan. Biar komplit barangnya itu. Dah sapu dah. Ya Allah, banyak banget. Tadi thank you. Dah pakai sunscreen. Kak Desi, thank you. Dah pakai sunscreen. Lepas tu pakai pula lip serum. Letak kat situ. Pakai pula hijab. Keluar rumah. Auto dipandang orang, guys. Auto dipandang orang. Auto yang dipandang Allah. Auto dipandang orang. Sebab ni udah cukup bagus dah. Kalau kalian ambil itu, gak usah beli yang lain. Cuma pakai aja. Kalian kelihatan lebih cantik dan lebih bersemangat. Gitu. Jadi saya ulang lagi semula. Okay, saya beritahu lagi mana siapa yang tak tahu untuk dapatkan ni. Okay, kalau dekat Malaysia, korang boleh kontak Kak Dila. Malaysia dan Singapura boleh kontak dengan Kak Dila, ya. Okay, Indonesia boleh kontak Kak Akwin. Kak Akwin tolong munculkan diri di sini. Mungkin mereka tak tahu Kak Akwin yang mana. Boleh munculkan diri, komen dekat komentar ni. Nombor telefon dia ada dekat. Nanti Hafiz akan upload nombor telefon ni, nombor HP ni di IG, ya. Di Merch tu, ya. Hafiz akan upload di IG Merch. Nanti kalian boleh kontak dari situ aja, ya. Okay, yang di Taiwan boleh kontak dengan Kak Putri. Yang di Hong Kong boleh kontak Kak Fanti. Okay. Gitu. Okay, sekejap. Sabar ni nak buka ni. Panas tak? Nampak? Alright, okay. So, siapa nak dapatkan Hafiz punya kosmetik hijab ni, boleh contact dekat Hafiz punya admin. Okay, Alun nak tengok apa ni? Nak tengok yang bersih tepi. Untuk hijab yang mana tu? Boleh di tepi. Hijab yang mana? Kalau hijab yang ni dia jahit, Kak. Kalau hijab yang ni dia jahit. Okay, kalau Kak boleh tengok sini dia jahit dulu. Kalau hijab yang ini, dia ada bentuk-bentuk bunga dia sikit. Gitu. Kain dia habis macam tu, Kak. Bunda Hafiz! Itu pertama kali Hafiz dapat itu. Cantiknya ada lagu-lagu. Bunda. Ada lagu-lagu, Bunda. Kak Eri, thank you. Itu pertama kali Hafiz dapat itu. Jadi kaget Hafiz. Thank you. Terima kasih, Bunda. Ya Allah, ya aku. TikTok Universal Holiday kan namanya kan? Benar tak? Terima kasih, Bunda. Thank you. Semoga dilimpahkan rezeki selalu, Bunda. Astagfirullahaladzim. Fikirlah. Tu lah. Sayang je, Bunda. Kenapa kita cakap nak fikir? Nanti kita boleh bully orang. Macam tu. Bila fikir kita boleh bully orang. Okay, tiba manja. Thank you, Wan. Terima kasih. Jangan lupa follow Wan.
sebab saya nak buat jualan biar semangat. Biar semangat nak raya tu. Okey, sebab saya nak buat jualan untuk raya. Jadi kalian boleh beli pakai untuk raya. Okey?